Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sedang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama kalinya sama-samalah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini hari Isnin dapat sama-sama kita bersua melalui live TikTok. InsyaAllah seperti mana jadual yang telah saya maklum, yang mana setiap hari Isnin kita akan muzakarah ilmu tauhid. Hari Selasa kita akan muzakarah pula ilmu tajwid menggunakan buku Kuasai Tajwid 6 jam. Manakala hari Rabu kita akan muzakarah ilmu fardu ain. Kita khususkan bab solat dululah menggunakan buku Nurul Fahmi susunan oleh Al-Fadil Ustaz Ustaz Muhadir Haji Jul. Okey, yang mana pagi ini insya-Allah kita akan sambung kembali bacaan kitab ni, Risalah Al-Misbahul Munir, yang mana kitab ini sangat popular, sangat terkenal di kalangan para pelajar pondok khususnya, dan juga kitab ini diajar di serata masjid lah, di serata-rata masjid di seluruh Malaysia lah. Yang mana kitab ini kitab tauhid yang membahaskan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala mengikut jalanan Imam Abu Mansur Maturidi, iaitu qaul yang masyhur. InsyaAllah, jadi orang yang ilmu tauhid ini adalah suatu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, setiap orang Islam yang mukallaf. Dia wajib belajar ilmu tauhid. Kerana apa? Kerana jikalau tidak belajar, maka berada dalam dosa, setiap saat dikira dosa. Kerana dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta kita tak kenal. Jadi tidak patut sangatlah kita tidak belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, hari-hari kita semayang, hari-hari kita buat ibadat, pastikan kita buat ibadat itu dalam keadaan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Mana mungkin sekiranya kita, contohnya kita bekerja di suatu jabatan, kita katakan, tetapi kita tidak mengenal kita punya majikan. Adakah patut begitu? Bos kita tak kenal. Kita kerja dengan orang tapi bos kita tak kenal. Patutkah macam tu? Siapakah yang nak bayar gaji kita? Begitu juga kita hidup atas dunia ni, kita tak kenal siapakah Tuhan yang kita duk sembah hari-hari. Memang tak patut sangatlah. Jadi mari sama-sama kita mempelajari ilmu tauhid agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai pemberi rezeki kepada kita setiap hari. Tuhan juga yang menciptakan makhluk daripada tiada kepada ada, dan yang ada kepada tiada, iaitulah mati. Semua tu adalah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, okey, boleh share dulu live ini, mudah-mudahan memberi manfaat untuk yang lain lah, untuk rekan-rekan kita tu. InsyaAllah sama-sama kita perhatikan
apa yang akan disampaikan sebentar lagi, insya-Allah. Kita masuk muka surat. Sambungan muka surat. Muka surat 15. Muka surat 15. Sambungan pada bicaraan dalil. Dalil atas qidam Allah Ta'ala. Baik. Jadi dalil, ni hari ni zaman yang mana kalau cakap apa pun, kebanyakan nak dalil lah. Ramai yang kata, mana dalil? Nak dalil. Ni dalil dah. Ini adalah dalil bagi sifat yang kedua daripada 20 sifat, iaitulah sifat yang kedua iaitulah qidam. Artinya sedia. Jadi sebelum kita masuk kepada dalil, kita ulang sikit apa maksud qidam tu. Qidam ni adalah sifat yang kedua daripada 20 sifat yang wajib diketahui oleh tiap-tiap orang mukallaf serta mengaku dan berdalil. Wajib kena ada dalil. Itulah qidam. Apa maksud qidam? Yang ni kita dah bahas dah dulu. Cuma kita ulang sikit. Yang kita qidam tu apa? Qidam. Apa maksud qidam? Qidam itulah mana dah tu? Dan makna sedia. Sedia tu qidam lah. Bahasa Arab panggil qidam. Dan makna sedia ataupun makna qidam. Makna maksud ni sama lah. Kalau terjemahan tu dipanggil erti. Kalau makna dengan maksud sama. Dan makna sedia ataupun qidam. Makna qidam itu ialah ni dia punya takrif dah. Yang kata qidam tu apa? Qidam ialah barang yang ada yang tidak didahului oleh tiada. Barang tu ada, ini Allah tu lah. Barang tu kena kepada Allah lah. Bukan kita barang gula kopi beras pula. Barang tu maksudnya Allah. Di sini Allah lah. Yang kata makna sedia itu ialah barang ini Allah, yang ada Allah tu, yang ada yang tidak didahului tiada. Maksudnya ada Allah tu tidak terdahulu oleh tiada. Berbeza dengan ada kita. Berbeza dengan ada makhluk. Ada makhluk ni sebelum tu tak ada. Lepas tu ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Tapi kalau ada Allah ni sedia lagi qidam. Tidak terdahului oleh tiada. Tu nah, beza ada Allah dengan ada makhluk. Sebab tu penting belajar ilmu tauhid, membezakan di antara makhluk dengan Tuhan. Tak boleh sama lah. Allah lain, kita lain. Kita makhluk, Allah tu Tuhan. Sifat dia tak sama. Jadi ada Allah tu tidak didahului oleh tiada. Kita didahului oleh tiada. Dulu kita tak ada. Lepas tu ada. Siapa yang mengadakan? Allah Ta'ala jawapannya. Allah yang mengadakan kita. Allah yang menciptakan kita. Bukan kita jadi sendiri lah. Siapa i'tikad kita jadi sendiri tu tak betul ya? Tak betul. Kita, Allah yang buat. Allah yang jadikan kita. Allah siapa buat? Allah ni dia ada dengan dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah dengan dirinya sendiri. Sedia kala ada, tidak ada orang buat dia, dan tidak didahului oleh tiada. Tak ada siapa pun yang mencipta Allah. Bahkan yang mencipta kita adalah Allah. Allah yang menciptakan kita. Atau juga boleh juga pakai makna qidam itu dengan makna dikatakan barang yang ada yang tidak ada permulaan bagi adanya. Tu kata qidam. Ataupun sedia tu. Ada Allah, tidak ada permulaan bagi adanya. Ada kita, ada permulaan. Itu bezanya. Permulaan kita mana? Dalam apa? Alam rahim tu lah. Dalam rahim ibu kita tu. Kemudian dilahirkan. Maknanya kita ni ada permulaan. Ada Allah, tidak ada permulaan. Itu beza ada kita dengan ada Allah. Jadi di sini dia ada dua makna lah. Dua takrif. Yang pertama, barang yang ada yang tidak didahului tiada. Itu yang pertama. Maksudnya ada Allah tu tidak didahului oleh tiada.
Atau juga boleh kita katakan sedia itu ialah dikatakan barang yang ada, yang tidak ada permulaan bagi adanya. Ada Allah tu tidak ada permulaan. Itu maksudnya. Ada kita ada permulaan. Maka sedia inilah dikatakan sedia yang zati. Sedia Allah tu dipanggil apa? Sedia yang zati. Sedia yang tidak ada mula. Ada dia tidak didahului tiada, dan ada dia tidak ada permulaan. Dipanggil apa? Sedia yang zati. Apa dia? Yakni sedia yang bangsa zatnya. Sedia yang bangsa zatnya. Ini adalah maksud qidam ataupun sedia yang telah kita bincang 2 minggu lepas kot tak. Baik, kemudian kita masuk pula pada dalil dah. Dalil. Jadi orang ngaji tauhid ni dia kena ada dalil. Kita berakidah, kita beriktikad dengan i'tiqad ni lah, i'tiqad ahli sunnah ni, dia mesti berdalil. Mesti kena ada dalil. Supaya melepaskan kita, mengeluarkan kita daripada nama muqallid. Muqallid ni orang yang ikut orang buta-buta. Orang tanya dia Tuhan ada, dia kata ada. Orang tanya mana dalil kita Tuhan ada, dia kata ish. Dia kata ustaz tu kata ada, Tuhan ada, aku pun turut ustaz tu. Maknanya dia pakai turut orang. Orang tanya dia mana dalil kata Tuhan ada, dia kata mak aku kata ada. Mak kata Tuhan tu ada, aku pun kata ada lah, turut mak aku. Lagu tu khilaf ulama tentang iman dia. Ada setengah ulama mengatakan dosa yang tak sehingga-hingga, dosa sangat-sangat, dosa yang sangat-sangat. Sebab dia tak ada dalil. Diri dia sendiri tu tak ada dalil, dia pakai turut orang. Orang kata ada Tuhan, dia pun kata ada Tuhan, dalil tak ada. Dan setengah ulama mengatakan kafir. Na'udzubillah, kafir. Jadi kok mana pun tiap-tiap satu sifat tu mesti kena ada dalil. Sekurang-kurangnya dalil ijmal. Sekurang-kurangnya dalil ijmal, baharu alam ini. Baharu alam ini. Baik, dan dalil. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala. Mana ada dalil? Dalil ni perecaman, pengecaman. Kita kata bahasa moden ni bukti. Bukti atas qidam, yakni sedia Allah Ta'ala. Sedia yang kata Allah tu tidak didahului tiada, ataupun Allah tu tidak ada permulaan. Itu sedia Allah tu. Mana ada dalil? Dalil atas qidam Allah Ta'ala. Dan tak baru. Tak baru ni dipanggil apa? Tak baru ni dipanggil istihalah. Hukum bagi mustahil. Tak baru ini juga kita kena pegang. Yang pertama kita kena pegang Tuhan tu qidam. Yang kedua kita kena i'tikad Tuhan tu tak baru. Tak baru maksudnya qidam. Mana diri mustahil tu? Diri mustahil tu baru. Diri baru tu dipanggil mustahil. Diri tak baru tu dipanggil apa? Dipanggil qidam. Sedia, lazim daripada kata qidam Allah Ta'ala, maknanya tak baru lah. Lazim daripada kata orang tu tinggi, maknanya tak rendah. Macam tu. Dia tu tinggi maksudnya dia tak rendah. Dia tu rendah maksudnya dia tak tinggi. Tu lazim dengan malzum. Bila kata Allah tu qidam, maknanya Allah tu tak baru. Kerana diri baru itu dipanggil mustahil. Diri baru itu adalah mustahil atas Allah. Jangan nak pegang pula Tuhan tu baru. Jangan nak i'tikad lagu tu, salah, tak betul. Boleh rosak akidah tu. Kena pegang Tuhan tu qidam dan Tuhan tu tak baru. Lazim dengan malzum tu kena pegang. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala dan tak baru. Tak baru ni panggil malzum, istihalatul mustahil. Dan tak baru itu ialah kita fikir. Kita fikir, yakni fikir dengan akal lah. Fikir dengan akal yang Tuhan bagi tu. Jikalau ni mana fardu takdir. Kita cakap atas dasar fardu takdir, bukan cakap atas dasar hakikat. Atas dasar fardu takdir. Jikalau Tuhan tidak tentu. Jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, kalau Tuhan tu tak sedialah.
Kalau Tuhan tu tak sedia, jadi guna. Nescaya tentu ia Tuhan tu baru. Macam kita lah. Kita ni bukan sedia. Kita ada mula. Kita dulu sebelum ada kita didahului oleh tiada. Kan? Maknanya kita baru lah. Tu. Jadi Tuhan pun kalau lagu tu lah. Kalau Tuhan tu tak sedia, maknanya Tuhan pun baru. Tuhan pun baru. Ni kalau fardu takdir. Tapi tak pun kita cakap ni atas jalan kalau fardu takdir. Tuhan tu tak baru, Tuhan tu tak sedia, maknanya Tuhan tu baru. Tu baru sopa macam kita ada mula. Didahului oleh tiada, lepas tu baru ada. Tu maksudnya. Dan makna baru yang kita baru tu apa? Dan makna baru itu, maksud baru itu makna dengan maksud samalah. Barang yang ada di permulaan bagi ada. Yang kata baru-baru tu barang yang ada permulaan bagi adanya. Itu baru. Bermaksud kalau Tuhan tu dia tak qidam, dia tak sedia, maknanya dia baru, dia ada mula. Dia ada mula. Ada Tuhan tu ada mula. Tu fardu takdir dah. Tu sebab apa? Sebab maksud baru, makna baru itu barang yang ada di permulaan. Maknanya kalau Tuhan tu baru, maknanya Tuhan pun ada permulaan juga macam kita. Fardu takdir lah. Kita cakap ni bukan betul pun, bukan benda betul pun, benda mustahil. Cuma kita buat kalau fardu takdir. Nak buat dalil. Dan makna baru itu barang yang ada di permulaan bagi adanya. Dan ni pening sikit lah. Bab dalil kidam ni dia pening sikit. Pening sikit. Dan jikalau Tuhan kita baru, kalau fardu takdir lah, Tuhan kita pun baru macam kita, baru ada mula, tentu ada yang membaharu dan yang menjadikan dia. Tentu ada yang lain pula yang menjadikan dia. Kalau Tuhan kita pun baru macam kita, mesti ada Tuhan lain pula yang menjadikan. Sebab Tuhan menjadikan kita pun baru, sopa macam kita, maka tentu ada yang membaharukan dan yang menjadikan dia pula. Tu maksudnya. Dah kata Tuhan tu baru baru dengan maksud ada mula. Tentu ada yang menjadikannya. Kan? Yang kata Tuhan sebenarnya dia tak ada mula. Ni tapi Tuhan ni fardu takdir dia tu baru juga macam kita ada mula. Maka dia pun ada yang membaharukan dia dan ada yang menjadikan dia. Baik tu maksudnya. Dan yang menjadikan Tuhan dikatakan dan yang menjadikan Tuhan itu pun kena baru. Yang buat Tuhan tu pun kena baru juga. Dia jadi ni lah, dia jadi dua lapis lah tu. Satu lapis Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan kita pun baru juga. Maksud dah tak sedia. Kalau fardu takdir Tuhan tak sedia, maksudnya barulah. Bila barulah, maksudnya dia pun berhajat kepada orang yang membarukan dia dan orang yang menjadikan dia. Dan yang menjadikan Tuhan tu pun kena baru juga. Kena baru juga. Tidak boleh dikatakan yang menjadi itu sedia. Yang menjadikan Tuhan tu, dia tak boleh kata sedia, dia pun baru juga. Sebab apa? Kerana yang dijadi itu dikatakan Tuhan. Yang dia buat tu Tuhan. Dia pun Tuhan. Sebab tu tak boleh kata baru. Tak boleh kata sedia. Sebab dua-dua tu nisbah nama Tuhan. Kan? Hak kena buat tu pun nama dia Tuhan. Hak tukang buat tu pun Tuhan juga. Jadi hak tukang buat Tuhan hak pertama tu tak boleh dipanggil sedia. Kena kata baru juga. Sebab nisbah dua-dua tu nama Tuhan. Tu maksud dia. Payah ni. Dalil akidah ni payah sikit. Pening. Baik. Baca dong. Kerana yang dijadi itu, Tuhan yang pertama itu, yang kena jadi itu, dikatakan Tuhan betul lah. Jadi Tuhan hak buat Tuhan tu, Tuhan hak nombor dua tu, buat Tuhan yang pertama tu, tak boleh panggil sedia lah. Kena kata baru, kena pada baru jugalah. Sebab dua-dua tu nama Tuhan. Pening lah. Bab ni pening lah. Kalau orang tak tahan ni,
Tak mau ngaji ni, penin. Tapi saya suka penin-penin ni, best ni ngaji. Kan? Kalau tak penin tak syok. Kena penin, mengaji ni kena penin baru dapat ilmu. Kalau tak penin gunakan fikiran kita tu. Gunakan akal yang Tuhan bagi tu, insya-Allah. Kena ulang lah. Bab-bab ni payah sikit, dia kena ulang banyak kali barulah nampak. Maka yang menjadi itu pun Tuhan juga, kan? Hak kena jadi tu nama Tuhan. Hak tukang menjadikan tu pun nama Tuhan. Sama-sama baru, sama-sama berkehendak. Ni sebuah nama Tuhan dua tu. Sama-sama baharu, sama-sama berkehendak kepada apa yang menjadikan dia, kan? Jadi hak Tuhan, hak kedua yang buat Tuhan pertama tak boleh bagi sedia lah. Pasal hak pertama tu nama Tuhan, dia pun Tuhan juga, maka tak boleh panggil sedia. Dia pun kena baru juga. Sama-sama nama baru, sama-sama nama Tuhan, sama-sama berkehendak kepada yang menjadikan dia pula. Tu pening lah. Dia main pening lah. Dia main pening lah. Tapi itu lah, jalan dia macam ni lah. Macam ni lah dalil dah. Dalil bagi sifat khidah macam ni lah. Mana-mana kitab pun, kalau huraian dia macam ni lah. Kecuali kitab tu terlalu ringkas, tak apalah. Tapi yang ni dia bukan fardu ain ni, fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau tak tahu pun tak berdosa lah. Kalau ada seorang pun yang tahu, yang lain tak berdosa lah. Balik fardu kifayah. Fardu ain baharu alam ini, tu dalil tu. Sekurang-kurang baharu alam ini tu fardu ain. Yang tu semua kena tahu. Yang ni tak tahu tak apa, tapi kena mengaji pi lah kan. Mengaji pi dah ada alang-alang lah. Maka jika yang menjadi akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia telah menjadi itu. Tu. Kau ada penin. Maka jika yang menjadi, yakni Tuhan yang menjadi akan Tuhan yang kedua. Tuhan yang pertama tu, lah tadi ni. Jikalau dia baru tadi ni, maka Tuhan yang kedua buat. Tapi Tuhan yang kedua itu tak boleh dipanggil sedia kerana dia pun kena baru ke? Kerana dua-dua tu dikatakan Tuhan, nama Tuhan. Sama-sama nama Tuhan, sama-sama baru, sama-sama berkehendak kepada yang menjadikan dia. Maka jika yang menjadi akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia telah menjadi itu, maka dinamakan dia daurun. Daurun ni artinya berkeliling atau bergilir buat. Tuhan A, Tuhan B yang buat. Kemudian Tuhan B pula Tuhan A yang buat, duk bergilir ganti. Kemudian Tuhan B pula Tuhan A buat. Kemudian Tuhan A pula Tuhan B buat, duk bergilir. Buat kawan ni buat kawan ni pula buat kawan ni. Duk lawan gitu. Tu dia panggil bergilir. Daurun. Berkeliling atau bergilir buat. Daurun ni dia pecah pada dua. Daurun musarrah kan musarrah. Yang lagi satu daurun mudmar. Musarrah ni nyata, dua, di antara dua saja. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan A. Dia main dua tu lah. Kalau mudmar ni dia tersembunyi, dia ada satu lagi. Dia tambah satu lagi. Dan ke atas lah. Tiga, umpamanya kita tiga. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan C, Tuhan A pula Tuhan C yang buat. Dia jadi begitu. Berkeliling, bergilir buat. Maka iaitu berkeliling atau bergilir buat tu batil, palsu, karut, mustahil. Kerana apa? Kerana kedua Tuhan umpamanya itu berhimpun. Kedua Tuhan tadi ni, Tuhan A dengan Tuhan B tu, umpamanya itu berhimpun dua perkara yang berlawanan, yakni ada dan tiada di satu benda. Tuhan A tu nisbah dia ada, dia kena jadi, kan? Dia kena jadi. Tuhan B yang buat dia. Kemudian Tuhan B pula nisbah dia ada, dia kena jadi pula oleh
oleh Tuhan A. Nah, nisbah dia yang menjadikan tu dia ada lah, kan? Dia ada lah pasal dia Tuhan. Lepas tu dia buat Tuhan A. Tuhan A pula nisbah dia ada tu dia kena jadi. Sebenarnya asal dia tak ada lah. Lepas tu Tuhan B yang buat. Kemudian Tuhan A pula nisbah dia buat Tuhan B, dia ada dulu. Dia ada. Tuhan B tu nisbah dia kena buat, dia tak ada. Maknanya dia gitu, berhimpun. Dekat Tuhan A, Tuhan B tu dia berhimpun dua perkara yang berlawanan, ada dan tiada. Tuhan A pun ada dekat dia, tiada pun ada juga dekat dia. Jadi berlawanan. Bila berlawanan mustahil, batil. Iaitu tiap-tiap satu itu berhimpun ada nisbah dialah yang menjadikan Tuhan yang pertama. Ada, contohnya Tuhan A tu, dia ada, nisbah dia yang buat Tuhan B. Dia ada, nisbah dia lah yang menjadikan Tuhan yang pertama. Yang ni Tuhan B. Tuhan B. Dia ada, nisbah dia lah yang menjadikan Tuhan A. Yang pertama tu Tuhan A lah. Dan dia pula tak ada, nisbah dia lah yang kena jadi pula. Tuhan A buat Tuhan B pula dah. Tadi Tuhan B buat Tuhan A. Yang ni Tuhan A pula dah buat Tuhan B. Nisbah dia kena jadi, dia tak ada. Nisbah dia yang menjadikan, dia ada. Tu maknanya berhimpun lah. Berhimpun pada Tuhan. Dua Tuhan tu ada dengan tiada. Tu. Demikianlah. Bagi yang satu lagi itu, maknanya berkeliling buatlah. Tuhan A buat Tuhan B, nisbah Tuhan A buat Tuhan B tu, Tuhan A tu ada lah, Tuhan B tu tak ada. Lepas tu Tuhan B tu dijadikan oleh Tuhan A. Kemudian pula Tuhan B pula, nisbah dia buat Tuhan A pula, dia ada. Tadi nisbah dia tak ada, pasal dia kena jadi. Duk gila buat lagu tu. Maknanya berhimpun lah. Tuhan A dengan Tuhan B itu berhimpun pada mereka ada dan tiada. Jadi mustahil lah. Tu masalah daurun, berkeliling. Ni masalah ni payah sikit ni. Bukan semua orang faham ni. Dan jika yang menjadi Tuhan yang kedua itu kepada Tuhan yang ketiga, ini kena kepada Tuhan yang ketiga. Yang ketiga itu pula, ini Tuhan yang ketiga itu pula. Yang keempat, ini Tuhan yang keempat menjadikan dia. Dan yang keempat, ini Tuhan yang keempat itu. Yang kelima, ini Tuhan yang kelima menjadikan dia. Dan yang keenam, Tuhan yang keenam. Dan Tuhan yang ketujuh. Sehinggalah. Dan yang keenam, ini Tuhan yang keenam. Tuhan yang ketujuh buat. Dan yang ketujuh, Tuhan yang ketujuh. Sehinggalah tidak kesudahan. Dan tidak habis bilangan Tuhan. Ini masalah. Maka dinamakan dia tasasul. Ini masalah tasasul ni. Berengke-rengke. Tuhan A, Tuhan B buat. Tuhan B, Tuhan C buat. Tuhan C, Tuhan D buat. Sampai itulah. Sampai pada dakwaan tidak habis bilangannya. Maka dinamakan dia tasasul. Merantai-rantai. Berhubung-hubung yang tidak ada kesudahan pada dakwaan. Artinya berhubung-hubung. Tasasul ni maknanya berhubung-hubung dengan tidak kesudahan. Tak ada tak ada hujung. Yakni pada dakwaan saja. Pada dakwaan saja, tak ada hujung ni. Tapi sebenarnya ada hujung. Ada hujung. Contoh macam manusia ni lah. Kalau kita kira ke sebelah bawah ni memang tidak ada kesudahan. Cucu lepas kita anak kita, lepas anak kita cucu kita, lepas tu bawah lagi, timbul lagi sampai tak ada kesudahan, kan? Kalau kita kira sebelah atas, kita ayah kita, tok orang kita sampai ke atas, sampai last sekali siapa dia? Nabi Adam. Dia ada kesudahan sampai Nabi Adam. Di sini dia kata tidak ada kesudahan tu pada dakwaan saja. Hakikat dia ada kesudahan. Dan iaitu tasasul tu, berhubung-hubung yang dikatakan tidak ada kesudahan tu, batil, karut, mustahil. Kerana apa?
kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan juga. Masalah daurun tadi pun berhimpun dua perkara yang berlawanan. Masalah tasasul pun juga sama juga. Ada mustahil juga kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan. Berlawanan juga, iaitu dua perkara yang berlawanan. Kesudahan habis pada diri perkara itu dan tidak kesudahan habis pada dakwaan. Dia himpun dua perkara. Kesudahan habis pada diri perkara itu, yakni pada hakikat tu habis. Last kali mestilah jumpa Tuhan yang sebenar yang menjadikan. Dan tidak kesudahan habis pada dakwaan. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan C, Tuhan C buat Tuhan D, sampai pada dakwaan tidak habis. Jadi mustahil lah. Pakai lalah ke pakai tak ada Tuhan, jadi tak jumpa Tuhan. Pasal dakwaan dia tidak habis. Pada hakikat dia habis. Habis. Jadi mustahil lah berhimpun ada kesudahan dan tidak ada kesudahan pada satu-satu Tuhan tu. Dan iaitu berhimpun dua perkara yang berlawanan itu, ada kesudahan dengan tidak ada kesudahan tu, mustahil. Akal tak boleh terima ataupun tertegah pada akal, mustahil. Yakni tentu tidak sekali-kali begitu. Yang kata ada kesudahan dengan tidak ada kesudahan pada satu-satu Tuhan tu. Masalah tasasul ni mustahil, tentu tidak sekali-kali. Dia membawa kepada tidak ada Tuhan. Siapa Tuhan sebenarnya ni? Tak habis-habis ni. Dan berhimpun pula dua perkara berlawanan. Nisbah ada kesudahan dan tidak ada kesudahan. Kerana tidak ada yang berhimpun dua perkara yang berlawanan itu. Tidak ada suatu pun perkara yang berlawanan yang boleh dihimpunkan sekali. Maka membawa kepada tidak ada makhluk ini. Jadi bawa kepada tak ada makhluk ini ni. Duk cari Tuhan tak jumpa. Tuhan ni buat, Tuhan ni buat. Sampai ke atas. Pada dakwaan tidak ada kesudahan. Hakikat dia ada kesudahan. Mustahil lah. Dia sebab dia membawa kepada tidak ada makhluk. Nak jadi makhluk macam Tuhan pun tak jumpa lagi ni. Tuhan pun tidak ada kesudahan ni. Mana satu Tuhan ni. Dan iaitu tidak ada makhluk ini batal, karut, mustahil. Kerana apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Makhluk ini kita dah lihat dah dengan musyahadah. Ini dengan pandangan dua mata kepala kita. Kita tengok makhluk ini ada. Maka mustahil lah Tuhan begitu, Tuhan begina. Macam mana ni? Mustahil Tuhan tu berhimpun dua perkara yang berlawanan tadi ni. Masalah tasasul tu berhubung-hubung yang tidak ada kesudahan pada dakwaan, yang mana mustahil tu. Kerana dia membawa kepada tidak ada makhluk. Siapa yang menjadikan makhluk ni? Tuhan lah. Tuhan mana? Maka tetaplah kita mengaku dengan tentu sungguh Tuhan sedia. Maka tetaplah kita mengaku dengan tentu sungguh Tuhan tu sedia dan tak barunya. Kena pegang tu lah. Kena iktikad dalam hati Tuhan tu sedia. Maksudnya tidak ada permulaan ataupun ada Tuhan tu tidak didahului oleh tiada. Tu maksud sedia. Dan tak barunya. Lazim daripada kata sedia maka tak baru lah. Sebab diri mustahil itu adalah diri baru tu. Kalau tak baru tu lazim daripada kata sedia. Yang tu juga sifat Tuhan. Maka betullah pengakuan di dalam hati kita ini dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran yang dinamakan dia orang yang beriman. Baik. Okey, jadi live untuk tauhid cakap ni dulu insya-Allah. Jadi bab qidam ni susah sikitlah. Bab qidam ni dalil dia ni susah sikit. Susah nak faham. Dia kena mengaji banyak kali sikit lah. Mudah-mudahan faham lah. Ada masalah daurun tasasul ni susah sikit. Susah, ramai orang tak faham lah. Mengaji banyak kali pun tak faham juga. InsyaAllah. Tak apalah, kita teruskan mengaji. Walaupun tak faham pun mengaji buat tak tahu lah. Sebab kefahaman itu daripada
Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sekali itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.